Emosi pun dah rasa okey sikit, dah tak ada serabut macam dulu, dah tak ada mood swing lagi. Height pun dah perlahan-lahan jadi lagi better dan badan pun rasa stable. Nama saya Marlina, selalu orang panggil saya Lina je. Umur saya 40. Sejak akhir-akhir ni saya mengalami banyak masalah yang macam panas badan. Lepas tu mood rasa tak best, mood ke laut, rasa nak marah je. Benda kecil-kecil pun rasa stres. Lepas tu saya perasan height pun dah mula datang lambat. Dah tak teratur macam dulu. Dulu selalu dia on time kan, sekarang dia selalu lewat 2-3 hari, kadang-kadang sampai seminggu. Semua masalah ni macam datang serentak lah. So I rasa I sedang mengalami perimenopause kot. Selalunya macam malam bila nak tidur, kita pasang aircon pun berasa tak selesa, rasa panas badan. Dia macam panas kat dalam tau. Dan lepas tu kadang-kadang berpeluh. Kadang-kadang saya tanya husband saya kan, awak ni tutup aircon ke? Tapi saya tengok aircon kuat. So memang tidur tak lena lah. Sejak masuk umur 40 ni, memang kerja kita bertambah berat. Kita punya hormon pun dah mula rasa tak stable. So bila pergi office rasa serabut. Kadang-kadang benda tu kecil je, tapi kita rasa berat. Kita rasa macam masalah tu susah nak settle. Sebab memang kita rasa badan kita tak selesa. Tentang height tu memang teruk lah. Dulu masuk umur 30 lebih height teratur je. Tapi sekarang ni sejak masuk umur 40 height memang dah tak teratur dah. Memang selalu lambat. Kadang-kadang datang awal, kadang-kadang datang cepat pun ada. Lepas tu bila height datang lambat ni, dia buat badan kita jadi tak tenang. Sebab kita tertunggu-tunggu bila height nak datang kan, tapi tak datang-datang. So saya ditanya kawan-kawan saya yang dah umur 40 lebih, diorang pun mengalami masalah yang sama. Jadi diorang cakap benda ni adalah disebabkan oleh hormon. Sejujurnya saya tak tahu ni fasa perimenopause sebab saya ingatkan saya sakit. Selalunya saya rasa normal, tapi kali ni saya rasa memang teruk sebab semua masalah tu datang serentak. So saya pergi jumpa doktor. I sebenarnya jumpa doktor sebab I ingatkan I memang ada sakit atau apa-apa penyakit lah. Tapi doktor cakap ini bukan masalah penyakit ke apa, ini adalah masalah hormon. Ini adalah fasa perimenopause. Satu malam tu I tak boleh tidur. So I scroll Facebook. I terbaca tentang Laura ni dekat Facebook lah. I tengok ada seorang kakak ni, dia mengalami masalah yang sama macam I. Semua simptom dia semua sama. Dia recommend untuk pakai Laura ni. Kakak tu kata dia menyelesaikan masalah dalaman wanita dan dia berfungsi untuk menstabilkan hormon. Laura ni dia bukan ubat, tapi dia macam suplemen yang support dari dalaman, dan dia konsep dia untuk tenangkan hormon kita. Dia takkan paksa badan kita lah. Dia akan buatkan hormon kita stabil secara semula jadi. Itu yang buatkan saya rasa saya yakin nak cuba. Lepas sebulan guna, yang paling ketara adalah tidur sangat lena lah. Dah tak ada dah masalah panas badan macam sebelum ni. Dia makin lama makin berkurang. Badan makin selesa, dah tak ada berpeluh macam dulu. Emosi pun dah rasa okey sikit, dah tak ada serabut macam dulu, dah tak ada mood swing lagi. Height pun dah perlahan-lahan jadi lagi better dan badan pun rasa stable. Dari minggu ke minggu nampak banyak improvement lah. Dia tak drastik. Saya rasa selamat sebab dia slow-slow, dia bantu stabilkan hormon kita dan selesaikan semua masalah-masalah yang saya alami. Jadi badan kita tak rasa terkejut tau. Badan kita rasa makin selesa dan rasa muda balik lah.